Desini ini jenama Cina ke ataupun jenama Malaysia sebenarnya, dan adakah peralatan dapur di sini ini berbaloi dan juga selamat? Pengalaman dan juga realiti sebenar. Okey, jom ke video. Salam guys, hari ini saya nak share sikit dengan korang review jujur tentang satu jenama peralatan dapur yang sering jadi pilihan para suri rumah, mak-mak, kakak-kakak, iaitu Desini. Kalau korang tengah cari periuk ataupun kualiti lekat yang tahan lama tapi tak mahal, ini mungkin video yang boleh membantu anda. Desini ini sebenarnya satu jenama homegrown, iaitu tempatan yang besar dan dalam pasaran Malaysia. Syarikat Desini Malaysia Sdn Bhd di bawah Chihuahua Asia Sdn Bhd. Tapi walaupun namanya Desini Italy di kedai online di Shopee dan juga di Lazada, banyak ulasan kata sebenarnya produk dihasilkan di China. Jadi bukanlah made in Italy sepenuhnya, tapi lebih kepada reka bentuk ala Eropah, hasil pengeluaran ekonomik. Biasanya kita kata design by, bukan buatan Itali tapi design by Itali, buatan dekat China. Saya dah guna kuali non-stick dan juga periuk dari Desini seminggu dua puan rumah guna untuk menumis, goreng, rebus, masak kari. Kegemaran saya kari ayam, semuanya memang okey. Memanglah periuk tu dia tahan. Kualiti non-stick dia cukup baik, tak melekat dan juga mudah untuk dicuci. Tak payah sental-sental. Sapu cuci dengan sabun biasa saja, sabun pencuci, dia memang tanggal semua kotoran dan juga minyak. Bahan aluminium die-cast dalam produk Desini ini membantu edarkan haba secara sekata. Mereka juga menggunakan salutan mesra alam dan tak pakai bahan PFOA yang membahayakan kesihatan seperti produk ataupun kualiti yang murah. Ada banyak produk digunakan bahan ni PFOA ni. Memang amat bahaya untuk kesihatan. Tambahan pula Desini berjaya mencapai jualan sebanyak 1.9 juta unit dalam masa setahun. Ini membuktikan jenama Desini memang dipercayai khususnya para suri rumah, para kedai, peniaga makanan serta juga restoran terkemuka sekarang ini. Dia menggunakan jenama Desini, periuk dan juga semua bahan-bahan elektrik dia pakai Desini. So, adakah berbaloi? Bagi saya memang berbaloi sangat. Kalau nak dapur rumah yang serba lengkap, kuali non-stick dan juga periuk dengan rekaan moden, Desini beri value for money yang terjamin. Ia bukan jenama mewah seperti jenama kuali import beribu ringgit, tapi kualiti cukup baik untuk kegunaan harian dan juga selamat digunakan. Itu yang sangat penting, selamat digunakan dan tak membahayakan kesihatan. Lagi satu aksesori dan juga set dia senang cari kat online. Kalau ada yang rosak tu boleh ganti balik sebab ada banyak spare part seperti di Shopee dan juga di Lazada. Tak payah pusing-pusing cari dekat kedai store fizikal yang mahal. Kalau korang plan nak beli set kuali periuk baru tapi bajet terhad, saya syorkan jenama Desini. Bukan saja periuk dan kuali untuk diguna pakai di dapur, tapi juga sebagai hadiah buat mereka yang tersayang, untuk mak, untuk kakak serta saudara. Sebab siapa yang tak suka jenama Desini sekarang ni? Memang laris. Memang semua suka. Suri rumah garanti dia akan cakap jenama Desini terbaik. Okey guys, kalau korang nak periuk dan juga jenama Desini, boleh order terus daripada sini ataupun link yang saya sertakan dekat deskripsi ya. Kalau korang suka video ni, tekan like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk update video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Terima kasih dan juga jumpa lagi di video akan datang.